Jom saya ajar kau inspect kereta Azia pula. So kalau kau nak belajar macam mana kita nak inspect kereta-kereta Azia ni, tengok video ni sampai habis. Mungkin panjang sikit tapi mungkin bermanfaat. Kalau kau nak cari kereta untuk anak ataupun bini-bini kau orang ataupun nak pakai pergi kerja, ini ada pilihan terbaik. Bulanan yang rendah 400 je, boleh buat kosong muka. Jom kita inspect. Yang pertama kau mesti tengok luaran dia dulu. Tengok keliling, perhatikan kereta ni punya keadaan. Okey, kalau boleh pergi bahagian dekat-dekat, tengok dia punya line ni, kiri kanan tak ada gap yang jauh. Dia mesti sama gap dia. Pusing keliling lagi, tengok juga dia punya bahagian atas, bahagian tepi, bahagian belakang. Lepas tu buka bahagian enjin, tengok kemalangan dulu dekat bahagian wheelhouse ni, ada kesan ketuk tak, ada tak dot-dot ni. Kalau ada dot-dot ni, alhamdulillah memang cantik. Okey, boleh nampak bawah tu semua ni memang ada dia punya lekuk-lekuk original kilang. Okey, nampak tu. Yang ni memang kena ada keadaan original daripada kilang. Okey, wajib ada dot-dot tu tau. Tengok kat bahagian depan juga, ada tak kesan ketuk, ada tak kesan simen semula. Kalau ada, hati-hati lah. Okey, kalau nampak skru ni dicat pun kena hati-hati juga. Sebab ni kalau original dia memang tak ada cat, dia memang kali hitam macam ni. Untuk bahagian belakang boleh buka terus bonnet dia, tengok terus kat bahagian pillar atas ni. Okey, make sure ada kesan dot welding ni. Okey, ni memang original kilang. Wajib kiri kanan bentuk yang sama. Kalau sebelah sengit, sebelah lain mesti ada something wrong somewhere. Berhati-hati. Lepas tu boleh buka bahagian bawah ni, tengok dekat tayar spare punya keadaan. Okey, ada tak molding kilang macam ni. Kalau ada original molding kilang macam ni, dijamin 100% bebas daripada major accident. Okey, so dia ada celah halus-halus ni. Ni standard lah ni, barang second hand kan, orang owner lama bawa keluar masuk barang daripada kereta. Lepas tu check pula keadaan dalam pula. Yang ini boleh check dekat bahagian pintu ni semua. Okey, buka pelan-pelan, check keliling pintu, make sure tak ada kesan ketuk, ada kesan dot-dot ni. Okey, kalau tak ada kesan dot-dot ni, berhati-hati sikit. Jangan lupa cek banjir juga. Okay, cek banjir macam saya ajar sebelum ni. Boleh tengok kat bahagian bawah ni, make sure tak ada kesan karat. Kalau rajin-rajin, buka sahaja pillar dekat bahagian bawah ni untuk pastikan tak ada kesan karat-karat ataupun kesan lumpur. Okay, kemudian start kereta. Bila start kereta, make sure enjin punya bahagian tu dibuka penutup. Tak ada air yang terpancut. Okay, so mileage 76,000, dah siap sekali dengan Android player, dalam keadaan yang sangat-sangat cantik, termasuk ada plastik lagi dekat bahagian sini. Okay, untuk keadaan belakang boleh check dulu dia punya detail, tengok semas ke tak, bumbung dia semua masih lagi cantik dan sesuai untuk dipakai. So kalau kau nak dapatkan lebih info pasal kereta Azia ni, boleh hubungi saya, masuk ke profile, tekan link dekat situ atau isi bag biru dekat bawah. Okay, Assalamualaikum guys.